team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Terkini, 7 warisan Harimau Malaya dibenarkan beraksi. Isu melibatkan 7 pemain warisan Harimau Malaya yang sebelum ini dikenakan hukuman penggantungan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terus menjadi tumpuan utama bola sepak tanah air. Ketika kemelut ini mencetuskan pelbagai reaksi, persoalan dan kebimbangan dalam kalangan penyokong, perkembangan terbaharu yang diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akhirnya memberikan sedikit kelegaan kepada pasukan kebangsaan dan peminat sukan ini. Mahkamah Timbang Tara Sukan, Court of Arbitration for Sport, CAS, telah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan atau stay of execution yang dikemukakan oleh 7 pemain warisan Harimau Malaya. Keputusan ini membolehkan mereka terus beraksi dalam sebarang pertandingan bola sepak buat sementara waktu, sementara menunggu keputusan muktamad kes rayuan yang sedang berjalan. Walaupun keputusan ini bukan penamat kepada keseluruhan kes, ia tetap membawa implikasi besar kepada lanskap bola sepak Malaysia dalam tempoh terdekat. Perkembangan ini hadir pada saat Harimau Malaya sedang berada dalam fasa penting pembangunan pasukan dan persediaan menghadapi cabaran antarabangsa. Justeru, keputusan CAS ini bukan sahaja melibatkan nasib individu pemain, malah turut memberi kesan langsung terhadap perancangan teknikal, taktikal dan psikologi keseluruhan skuad kebangsaan. Isu pemain warisan bukan perkara baharu dalam bola sepak Malaysia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, FAM telah mengambil pendekatan lebih agresif dengan mengenal pasti pemain berdarah Malaysia yang beraksi di luar negara bagi memperkukuhkan pasukan kebangsaan. Langkah ini dilihat sebagai sebahagian daripada usaha jangka panjang untuk meningkatkan kualiti permainan, daya saing di peringkat Asia serta mempercepatkan proses pembinaan pasukan yang lebih mantap. Hasil daripada pendekatan tersebut, beberapa pemain warisan telah dipanggil menyarung jersey Harimau Malaya dan memberikan sumbangan ketara di atas padang. Kehadiran mereka membawa dimensi baharu dari segi tempo permainan, kefahaman taktikal serta pengalaman beraksi di liga-liga yang lebih kompetitif. Namun begitu, usaha ini akhirnya diuji apabila timbul isu berkaitan kesahihan dokumentasi dan kelayakan pemain-pemain tertentu untuk mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. FIFA kemudiannya mengambil tindakan dengan menjatuhkan hukuman penggantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak terhadap 7 pemain Harimau Malaya. Keputusan tersebut mencetuskan kejutan besar dan menimbulkan pelbagai persoalan bukan sahaja mengenai proses dokumentasi dan pentadbiran, malah mengenai kesannya terhadap masa depan pasukan kebangsaan. Hukuman ini membawa implikasi besar kepada Harimau Malaya. Kehilangan 7 pemain warisan dalam tempoh yang panjang berpotensi menjejaskan kestabilan pasukan, terutama dari segi perancangan taktikal yang telah dibina berdasarkan kekuatan skuad sedia ada. Barisan kejurulatihan berdepan cabaran untuk menyesuaikan semula strategi permainan, manakala pemain tempatan pula terpaksa memikul tanggungjawab yang lebih besar dalam memastikan prestasi pasukan kekal kompetitif. Dalam masa yang sama, penyokong bola sepak tempatan mula meluahkan kebimbangan terhadap hala 7 pasukan kebangsaan. Isu ini hadir ketika Harimau Malaya sedang berusaha membina momentum positif dan mengembalikan keyakinan peminat selepas beberapa siri prestasi yang tidak menentu sebelum ini. Situasi tersebut meletakkan FAM dalam keadaan yang sukar, memandangkan keputusan FIFA itu bukan sahaja memberi kesan jangka pendek, malah berpotensi menjejaskan perancangan jangka panjang. Tidak mahu berdiam diri, FAM bersama pihak berkaitan mengambil langkah membawa kes ini ke Mahkamah Timbang Tara Sukan. CAS merupakan badan kehakiman sukan tertinggi di peringkat antarabangsa dan sering menjadi medan terakhir bagi menyelesaikan pertikaian berkaitan undang-undang sukan. Rayuan ini dibuat dengan harapan agar hukuman yang dikenakan dapat diteliti semula secara adil dan menyeluruh. Sebagai sebahagian daripada proses rayuan tersebut, 7 pemain warisan Harimau Malaya mengemukakan permohonan penangguhan pelaksanaan. Permohonan ini bertujuan menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu keputusan muktamad kes rayuan. Dalam konteks perundangan sukan, penangguhan ini penting bagi mengelakkan kesan yang tidak boleh dipulihkan
terhadap karier pemain sekiranya hukuman dilaksanakan sebelum rayuan diputuskan. Keputusan terkini CAS yang membenarkan permohonan ini bermaksud hukuman penggantungan selama 12 bulan yang dikenakan oleh FIFA tidak dilaksanakan buat masa ini. Dengan keputusan tersebut, ketujuh-tujuh pemain warisan berkenaan dibenarkan untuk kembali beraksi dalam sebarang pertandingan bola sepak sama ada bersama klub masing-masing atau bersama pasukan kebangsaan, tertakluk kepada pilihan jurulatih. Menurut FAM, keputusan ini disifatkan sebagai satu perkembangan positif dalam usaha mempertahankan hak pemain dan memastikan proses keadilan berjalan dengan sewajarnya. Walaupun kes ini masih belum diputuskan sepenuhnya, penangguhan hukuman ini sekurang-kurangnya memberi ruang kepada pemain untuk meneruskan karier mereka tanpa gangguan besar dalam tempoh terdekat. 7 pemain warisan yang terlibat dalam kes ini ialah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal dan Hector Hevel. Kesemua mereka pernah atau berpotensi besar untuk menyumbang kepada pasukan kebangsaan Malaysia. Kehadiran mereka sebelum ini dianggap sebagai antara faktor penting dalam memperkukuhkan kualiti permainan Harimau Malaya, khususnya dari segi kekuatan fizikal, intensiti perlawanan dan kepelbagaian taktikal. Dengan kebenaran sementara ini, Harimau Malaya kini mempunyai lebih banyak pilihan dalam membentuk skuad terbaik bagi menghadapi perlawanan antarabangsa yang akan datang. Barisan kejurulatihan boleh kembali merancang strategi berdasarkan kekuatan penuh pasukan tanpa perlu terlalu bergantung kepada pelan kecemasan yang sebelum ini terpaksa disediakan akibat penggantungan pemain. Namun begitu, keputusan CAS ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih berhati-hati. Penangguhan pelaksanaan hukuman tidak bermakna pemain-pemain ini telah dibebaskan sepenuhnya. Kes rayuan masih berjalan dan keputusan akhir CAS akan menentukan sama ada hukuman FIFA itu akan dibatalkan, dikurangkan atau dikekalkan. Sekiranya keputusan akhir memihak kepada FIFA, hukuman penggantungan 12 bulan tersebut boleh dikuatkuasakan semula dan ini bermakna pemain-pemain terlibat berpotensi digantung daripada semua aktiviti bola sepak bermula dari tarikh keputusan muktamad diumumkan. Situasi ini sudah tentu akan kembali memberi kesan besar kepada perancangan pasukan kebangsaan. Atas sebab itu, keputusan terkini CAS yang membenarkan 7 pemain warisan Harimau Malaya beraksi buat sementara waktu merupakan satu perkembangan penting dalam perjalanan bola sepak negara. Ia menjadi bukti bahawa proses perundangan sukan antarabangsa masih memberi ruang kepada keadilan dan pertimbangan menyeluruh, walaupun keputusan akhir masih belum ditentukan. Dalam tempoh menunggu ini, Harimau Malaya mempunyai peluang untuk terus mara ke hadapan, memperkukuhkan pasukan dan mengukuhkan keyakinan penyokong. Sama ada keputusan akhir nanti memihak atau sebaliknya, episod ini akan kekal sebagai salah satu bab penting dalam sejarah bola sepak Malaysia, khususnya dalam era penggunaan pemain warisan. Perjalanan masih panjang dan segala kemungkinan masih terbuka. Namun buat masa ini, satu perkara jelas, 7 pemain warisan Harimau Malaya dibenarkan beraksi dan Harimau Malaya masih mempunyai ruang untuk bernafas sementara menunggu penentuan muktamad di peringkat tertinggi bola sepak dunia.